sejahtera kepada semua penonton TV PSS. Nama saya Ludia. Nama saya Iwon Yang. Kami merupakan pengacara pada hari ini bagi Temu Bual. Salam sejahtera, selamat datang ke rancangan khas TV PSS. Hari ini, kami berbesar hati dapat menemui seorang insan yang telah menabur bakti dan mencurahkan ilmu di sekolah ini selama bertahun-tahun. Di sebalik setiap kejayaan murid, pastinya ada seorang guru yang tidak pernah jemu membimbing, memberi semangat dan membentuk siasat anak didiknya. Marilah kita bersama-sama mengenali perjalanan seorang pendidik yang telah menjadi sebahagian daripada sejarah sekolah ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Sebagai pembuka bicara, bolehkah cikgu memperkenalkan diri dan berkongsi sedikit tentang perjalanan cikgu dalam dunia pendidikan? Okey. Terima kasih. Okey, nama saya Molly Ann Morris. Okey, saya telah berkahwin dan saya ada 3 orang puteri. Okey. And saya mula berkhidmat pada tahun 1996. Okey, itulah pos saya yang pertama. Dan pada 6 Mei 1996 saya telah ditempatkan di SMK Sultan Muhammad Jiwa, Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa di Sungai Petani Kedah. Itu ialah tempat pertama saya berkhidmat. Dan selepas 9 bulan, okay, pada bulan November saya telah berkahwin. Oleh itu saya telah berpindah ke SMK St. Xavier. Dan di situ saya berkhidmat selama 4 tahun, dari 1997 hingga tahun 2000. So di Saint Mark saya telah ditukarkan pada tahun ke sini tukarkan pada tahun 2001. So dari 2001 hingga sekarang sudah 26 tahun saya berkhidmat di sekolah ini. Dan saya rasa sangat berterima kasih lah kerana mendapat balik mainland, sebab sebelum ni saya berulang-alik, okay, dari Batuas ke Penang, okay, menggunakan ferry, sangat memenatkan. So bila saya dapat pertukaran ke SMP St. Mark, saya sungguh gembira. Wah, sudah begitu lama cikgu mencurahkan ilmu. Sudah tentu banyak pengalaman berharga yang telah cikgu lalui. Soalan 2, apakah yang mendorong cikgu memilih kejayaan sebagai seorang guru? Dari usia 5 tahun, okay, saya telah dibesarkan oleh emak saudara saya dan bapa saudara. Kedua-duanya adalah guru. Okay. So dari kecil saya sudah melihat apakah pekerjaan guru, okay, bagaimana caranya, dan saya dari situ saya mendapat motivasi lah untuk menjadi seorang guru. So selepas saya menghabiskan pelajaran di tingkatan 6, saya masuk ke USM. So di situ saya telah memohon kursus perguruan. Sebagai soalan terakhir, apakah pesanan dan harapan cikgu kepada seluruh warga sekolah, khususnya generasi muda pada hari ini? Yang pertama, hormat ibu bapa lah. Okay, mereka orang yang pertama, okay, yang mendidik kamu. Dan di sekolah, hormat guru-guru dan orang tua di sekeliling. Okay. Sebab ni sangat penting, dan hargailah nyawa, sebab sekarang banyak kes bunuh diri dan sebagainya. Sebab generasi kini dia tak hargai nyawa dia dan tak sayangi nyawa dia. Dan mereka kena ingat nyawa ni ibu bapa yang bawa mereka ke dunia ni. So at least fikirkanlah tentang ibu bapa. Jangan pergi buat benda-benda macam ni. Sebab you bunuh diri, lepas tu siapa yang membawa kesan yang sangat yang sakit hati? Ibu bapa. So ini pesanan saya, sebab ni yang saya lihat sekarang lah. Muda-mudi sekarang suka ambil jalan yang senang. Terima kasih cikgu, pesanan itu pasti akan menjadi panduan dan inspirasi kepada kami semua. Setiap guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetap juga mendidik hati, membentuk akhlak dan membuka jalan menuju masa hadapan. Terima kasih cikgu atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah dicurahkan kepada warga sekolah. Semoga jasa semua guru terus dikenang sepanjang zaman.